إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم بارك فيه ولا تضر. حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عنك السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif kita rahimahullah ta'ala faslun. Situ kah? Tak. Asal situ merah. Faslun. Muka surat 27 dah. Ini satu fasal hari ni kita nak bahas ni. Tiada batal puasa. Mana tiada batal oleh puasa. La ia betulus saum. Tak batal oleh puasa. Deh. Tak batal oleh puasa seorang. Tak batal oleh puasa bagi seorang daripada orang yang puasa itu. Daripada orang yang puasa ni tak batal. Takluk pada kata la ya betul. Tak batal dengan sampai ke dalam runggonya. Runggo bagi orang yang puasa. Fa'i pada sampai oleh suatu. Suatu tu pula daripada segala benda syurga. Daripada ain syurga. Deh. Jadi suatu saat ni tu kena kepada hak turun daripada syurga. Bukan mimpi ni. Hak ngoti. Ni tak? Daripada syurga. Mana hukum tak watak. Tak. Royahnya je kata tiada batal. Jikalau disengajanya sekalipun. Walaupun dengan sengaja sekalipun, hukumnya tak batal. Fakir. Buah apple syurga turun hari. Duduk dalam pinggir. Ya makan tengah hari. Tak batal. Tak. Ngorek lenga, ngorek hidung baru gigi. Turun mari syurga tu tak. Dia apa guna weh? Tak batal. Tak. Ni buat takdir masalah lah tak. Padahal mustahil juga pada adat tu tak. Sebab nak boleh dapat guna benda syurga ni. Maknanya pada adatnya ialah kena selepas mati. Dan selepas daripada hisap dan lepas daripada titi sirah. Tak kira gitu. Tapi buat masalah. Satu. Dan tiada batal puasa. Dan tiada batal oleh puasanya puasa seorang. Tak batal tak? Dengan suatu. Makna dengan sampai suatu. Daripada segala benda dunia ini. Suatu tu pula yang masuk ke dalam runggo orang yang puasa. Tak suatu saat ini yang masuk di dalam runggo lubang
Bagi orang puasa, koi pada kata tidak batal jika sampai oleh ia suatu tadi. Tak, sampai saat ni tak dengan lupa ataupun termasuk saat ni tu dengan lupa sakut gitu. Tak. Sampai ataupun masuk saat ni tu dengan lupa orang yang puasa. Dia terlupa. Kata dia ni duduk dalam keadaan puasa. Tak. Dia pun memasukkan suatu tadi ke dalam runggu. Hukumnya tidak batal juga. Dua. Dan tiada pula batal ia puasa. Makna tak batal puasa juga. Dengan tergagah. Dengan kena paksa. Tak. Dengan tergagah mutuh. Kita panggil. Kau lakuh. Lakuh tak. Dan tiada batal oleh puasa itu dengan jimu. Tak. Tak batal juga puasa tu dengan setubuh. Satu. Dan keluar mandi. Dua. Atas balik pada jimu. Tak batal puasa dengan setubuh. Tak batal puasa dengan keluar mandi. Setubuh dan keluar mandi. Sifat dua-dua. Yang tiada dengan ikhtiar. Yang tiada dengan pilihan hatinya. Hati bagi orang yang setubuh. Hati orang keluar mandi. Maknanya bukan hasil daripada sengaja setubuh. Dan bukan hasil daripada sengaja keluar air mandi. Hukumnya tidak batal. Tak. Duk dia kubik air mandi. Tak batal. Betul? Tak. Ataupun dia tak ingat kata hari ni 1 Ramadan. Dia ada ingat kau 30 Syaban. Laku setubuh. Takut. Ataupun kita kata ia ada ingat katanya muzarab. Raya tu. Dia gaduh nak raya kau budak demai berdiri kuat ni dak. Lupa dah dia. Tu tak. Dan tiada pula batal ia puasa dengan tergagah mutah padanya pada orang puasa. Tergagah mutah ni tak boleh nak tetai mutah. Puasa loyo logat perut mari geru tubik. Tak boleh nak kawal tetai mutah. Bukan kita buat wis sengaja mutah. Tapi nya marinya tak boleh nak kawal, tak boleh gapo. Geru tubik mari. Uat supaya orang mengandung. Uat. Ni pun tidak. Tak batal. Lagi. Jika kait pada kata tiada batal. Jika tiada kembali daripada mutah tadi. Fa'in pada kata kembali. Mana tiada kembali oleh suatu. Tak kembali takluk pada tiada. Kepada runggonya. Runggo bagi seorang yang puasa. Makna yang mutah dengan tergagah. Dan tidak masuk suatu yang mutah tadi ke balik runggo semula. Tak. Sebab dia kena beringat juga. Supaya dengan orang mutah ni, dia kena beringat agama mana je tak. Makna bila berlaku mutah, kita kena pergi komu. Sebab apa? Sebab mutah itu najis. Faham tak? Mutah ni bila berlaku mutah, kita kena pergi komu. Sebab mutah ni ia hasil daripada campur barang dalam perut dengan najis. Bila ia benar najis, dia mari perut kita kehat, mana kita kena komu. Kalau kita tak komu, kita akan telan air dia dengan kesan najis. Ada? Bila kita akan telan dengan kesan najis yang kita tadi, maka membawa kepada batal puasa dengan asbab daripada telan tu pula. Telan apa je? Telan suatu yang bukan kholih, bukan betul-betul bersih haliu. Tak kena beringat tu. Mutah tu. Apa tak? Cik apa cik? Ingat tak? Mi, Fatih Mi. Dan jika ya tak, dan tiada
bata ia poso fa'il. Tiada bata ulih ia poso. Tak bata takluk dengan tertelai potongnya balgam. Tak bata ia poso dengan tertelai, bukan meneleh. Tertelai potongnya kita panggil bahagia balgam. Ya tertelainya bahagia balgamnya. Balgam bagi seorang poso. Kait pada kata tiada bata. Jika ada ia tertelai potongnya balgam tadi tu dengan tergagah. Dengan terpaksa. Betul tak? Tak. Nak kahak ada ya telai lagi. Muka kita ni kadang-kadang balgam tu riak ni, dahak ni, dia mari ke kepala turun bawah. Kadang-kadang dia mari ke dekak ni naik ke atas. Betul tak? Ya kadang-kadang kita kahak kita nak kahak sangat ada dia telai lagi. Hak tu ya tak batah. Dia panggil balgam, dahak, riak, gapo lagi orang duk panggil meh. Tak ada dah. Hingu-hingu. Dah, hingu ke hidung ni je tak. Tengok. Bish. Dan dan tiada bata, tiada pula bata. Dan tiada pula bata ia poso dengan bercelak dengan pakai celak daripada ismu, usmu, asmu dah jelas kalau. Makna pakai celak daripada batu ismu. Tak, ismu ikutlah. Baca. Mana hukumnya betul tak? Tak bata. Yang ambil celak, ia pakai sereh di mata dia. Seperti dalam hadis Nabi pakai 3 lik kanan, 3 lik kiri belum tidur. Dia pakai sereh. Lepas tu Nabi tidur. Adapun hadis yang suruh pakai celak 10 Muharram dan tak sakit mata sampai kepada setahun, tu bukan hadis sahih. Nak buat apa? Tapi kalau dipersoal tentang masalah hadis tu tidak sahih. Dah. Ada pun masalah pakai celak tiap-tiap malam tu tak apa. Sunat. Mi ambil kau tu sami. Ambil tisu pasal nak sesemua. Ya ada. Masa tu. Tu kalau nak pakai celak. Kalau kita baca di dalam hadis saja tu. Lainlah bila kita baca apa nama perawi-perawi dia dan sanak dia tu, makna situ kena cek molek sikitlah. Lagi. Tak batal kita bercelak dan berminyak. Maknanya kita pakai minyak. Dia tak pakai minyak tak di mata ko, pakai minyak melalui bulu roma berserak lagi ko. Belai-belai nguruk ko. Jadi hukumnya tak batal berlaku. Ya sebab bulu roma kita ni walaupun dia nampak gini ni, bila kita gosok lama-lama ya minyak. Gitu. Ya panas, kita rasa panas. Sebab orang hok ya ada kapu je deh, kapu. Tapi kita pun tak pandai, tak ada nak belajar ilmu tu. Dia ambil kapu cair, dia bubuh minyak, dia perah selimah. Dia ganye campur. Tapi ada ramu campur. Tepat orang hok geliak ni. Geliak deh. Macam orang geliak bekok tangan dak. Dia ambil kapu saat ni tu dia gosok. Kalau orang tu jadi geliak ataupun sakit, sementara je kapu tu akan jerak tu. Tapi kalau orang tu tak geliak, gosok jadi putih. Jadi putih dak luar. Bisa. Kalau orang sakit, dia akan jerak tu. Ada cara dia. Tak tu. Perubatan orang tua. Tak. Ni kita tak ada nak ambil ilmu dia lah. Nak ambil dia. Tanya dah je. Ya, dia katanya. Dia royak gini je. Anak dia belakang ni tak boleh belakang. Dia royak gitu.
kata nak terima sikit-sikit ni. Mudah-mudahan kalau kita pandai sikit-sikit boleh. Dia kata anak dia ramai ni tak boleh berlaku, cucu tak boleh berlaku. Dia kata apa? Sebab dia katanya kena bakit usuasa. Nah je dah bakit usuasa dah. Pas kita kata tak boleh, kau royak sikit-sikit. Kita nak terak turut hati buka rasa. Dia kata kalau royak start pada subuh, maghrib tak habis lagi. Oh. Apa je? Dia kata apa je? Sebab dia kena tiap-tiap penyakit ni, dia kena bakit pada usuasa. Ketua dia lah. Kerah dia masa kita gitu dalam siar 20 sen. Dia ada benih dia dah. Dalam benih dia ada purung dia tu kan. Dia panggil benih orang, kau tak ingat dah lah. Kerah dia siar 20 sen lah. Lepas tu atas remo nak sedekah lah. Kita pergi rumah dia ni, ama. Orang patuh tangan, orang patuh kaki, orang patuh laku. Cuma perubat dia tak boleh kelik kena duduk rumah dia. Dia duduk rumah dia. Cia baru boleh kelik. Perubat dia. Ujung ni patuh tangan. Ujung ni patuh kaki. Ingat ambil dia. Contoh ni. Aduh, perubat dia. Tapi, alhamdulillah lah Tuhan bagi ke dia ni. Maknanya, orang patuh, orang gap. Ada seorang hamba Allah Ta'ala tu. Dia cerita masa kita pergi. Dia tak? Dia lebat ni. Budak saat ni tu berlaku accident dia patah berlaku. Jadi sepeta tak boleh nak buat. Sebab dia tengok kepada patah. Buat mari rumah dia. Boleh buat. Dia boleh buat. Tuhan bagilah ilmu kepada dia. Jadi kita pun bila bunyi lagu tu, pasal nak ambil lah sikit-sikit. Tak? Lepas tu dia royak kata satunya bakit asah. Yang kedua pula dia kata, ilmu gua ni tak boleh ambil sikit. Naik banyak. Sebab apa dia kata? Sebab orang patah dia tak semestinya patah sikit dia tu. Sebab dia ada orang patah ni banyak ke macam-macam patah. Jadi tak apalah. Ada gitu ke tak? Jadi kita tengok. Dia dua orang je. Seorang ni perubat cara patah. Saya seorang lagi ni perubat cara nguruk. Bisa dia. Tuhan bagi satu bagai ilmu yang luar biasa. Luar biasa. Orang boleh buat. Lagu tu ni ada. Pak kita duk dengar lah. Lebih kurang bakit asal dia tu. Tapi je dah. Walaupun bakit asal dia lagu tu tak. Tapi dia tak tinggal kalimah la ilallah Muhammad Rasulullah. Tak tinggal. Satu ketika tu kita tanya masalah kaya. Dia kata ada seorang tu jadi kaya dalam mata. Dia panggil kaya air. Memang sepeta tak boleh buat. Kaya dalam mata. Mari mahyo. Besok yo. Mari mahyo. Dia buat air tawar. Kaya mata. Faham? Itu tanya lagu mana pakai asal. Ya, boleh royak. Dia royak. Berkurang lah kita boleh dengar masa tu. Wahai kaya. Jadi royak. Wahai kaya. Aku tahu usuasa daripada mana mu nikah tak bawa purung. Jadi royak. Cara aku kaya. Dengar itu dengar. Siapa kita tulis. Aku tahu usuasa mana mu nikah tak bawa purung. Mujur tak mati jejak orang. Macam-macam cara dia. Tapi ujung dia tu. Dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hujung dia. Lepas tu dia siuk lain. Jadi dia siuk lain, dia basuh mata kawan ni. Lepas tu dia suruh kawan ni buat klik minum. Tak ada habis supik kawan ni mari sia. Bisa dia. Dia panggil kaya air dalam mata. Dia kata. Jatuh. Masa kita pergi tu, dalam banyak-banyak kaya air dalam mata ni lah paling payah orang nak ubah. Sebab dia duduk dalam mata. Tapi moga ilmu lagu ni dia payah. Dia nak ubi sangat. Tapi aku dah tak boleh buat. Dah. Mana tahulah. Perubatan lebih kurang. Dia ingat bercelok atau berminyak. Bistapoh. Dan jikalau didapatkan. Ni royuh pada tiada batas. Dan jikalau didapatkan, kita panggil dirasakan. Nara akan rasa celok. Kita akan rasa celok, okay? Atau minyak itu di dalam halkum bagi seorang sekalipun. Rasa.
Rasa tu yang keturun gi melalui apa nama minyak ataupun bercelak tak apa. Dia ulama ni masalah ni. Ulama ni masalah ni ulama duk royak ya kiyah gini masalah ni. Supaya dengan kita kecak barang. Apa lagi? Kita kecak gula ke, kita tik lidah. Masing manis, lepas tu kita komo kita kek semula. Kita komo kita masa saki baki tu yakin dia rasa lah kita pedah manis. Ya kan benda celok ataupun kita pakai minyak sebagainya yakin kesel lagu tu. Tapi air tak ada. Tu nak sebab orang kata bakal aimo ko ro. Pakai ubat mata pun rasa pahit dia tekuk. Kalau dia turun air semata-mata kesel bukan air tak ada apa-apa. Semata-mata air dia. Tak sebab dia mata ni dia duduk di air ni ya. Cuma yakin kesel dia tu turun. Tapi bukan air. Dah tak? Habis itu. Dah bahak dia deh. Tak ingat so lagi ni. Duit osang tu. Esok ada orang yang dah ni kita. InsyaAllah. 300 tu boleh dah ni. Nanti ambil esok lah. Gitulah. Lepas tu kena sunat sungguh lah. Mau duit tak sunat ambil. Enggak boleh dah. Kena seni ada esok seni. Tak apa. Mungkin gapo dak. Mungkin kita nak suruh aku seni dah. Nak suruh aku seni tu sebagai wasti atau aku koyim bagi gati dia lah. Nak suruh aku seni. Mana seni terima. Lepas tu kena uruh betul lah. Kena uruh betul lah sebab bila orang duit kalau kita uruh tak betul ni jadi punuh lah. Lain kali kepercayaan orang dengan kita pun jadi tak comel lah. Moga kita minta atas dasar dia mau kata nak sunat kita minta atas sunat. Jadi ya pun kata tak apa mari ambil duit esok. Jadi gitulah. Jadi kena buat betul lah. Buat betul. Tidak jadi bermasalah. Itu ada apa dia mau minta tolong kita boleh cari. Tapi kena buat betul. Kalau buat tak betul tak cari dah mula. Itu deh. Dan lagi pula dia kata di sininya dan tiada bata ia poso dengan masuk ke dalam runggonya, runggo bagi orang yang poso. Masuk fa'il masuk ji oleh lalak baca gitu deh. Masuk lalak. Lalak ni pun tak ada tempat lain nak main. Jadi mak lepik. Piung dalam lagu tu. Tak apa. Lagi. Betul. Tak. Dalam kitab Fiqh bila masuk lalak ke dalam batin jangan dijolok jari. Kalau ia masuk zahir kena kek. Bila ia masuk hak batin jangan dijolok. Kerana bila dijolok maka batal dengan sebab mutuh. Dijolok kan? Jadi mutuh. Itu dalam fiqh. Bila ia masuk hak batin maka lagi. Jangan dijolok tubik. Bila tubik ia masuk pada mutuh. Kaca jolok-jolok aja dah. Terus naik tu. Ni ada. Atu kitab kitab fiqh. Malaikat dia duk hak batin lagi kita buat tubik dah. Demo ni ganah masa mulut kau ero. Otak dendeng je ro. Dan ro. Tu lah. Dia panggil satu binatang yang Allah Taala membala lah. Sehingganya ada warik mari Tuhan membala lah orang yang duduk di dalam neraka pun ada lalak aku. Ada lalak dalam neraka bukan Tuhan nak mengazab lalak, Tuhan nak membala orang duduk dalam neraka. Maknanya bila duduk dalam neraka ni serabut pula ngak. Lalak. Serabut. Bukan azab lalak. Mana tak? Habis itu. Dan nyamuk baca molek tu dah. Aku jadi nyamuk tak? Nyamuk dah. Ji. Nyamuk ni pun dia masuk ni tak ada apa lah. Moga bagi percuma. Tak. Dia nak masuk. Ada apa? Tak? Ada. Maya kan duk jalan tu. Biar ke dia. Tak. Ini keturunan nyamuk ni tak. Dan seumpama debu jalan rayuh.
Masuk debu jalan raya pun tak batal juga. Ni zaman dululah dak. Zaman jalan tanah merah dah. Kok mau buzak kau? Oh, masuk dak. Merah habis. Kalau musim hujan pakai selipar kol-kol. Selipar Jepang. Plop-mak pakai atas belakang. Merah habis. Nanti panggil lipar kol-kol dak. Lipar Jepang jetak balik belakang. Kedoh dia. Dan lagi pula dan pengayak tepung. Uli tepung. Ayak tepung debu saat ni tu masuk. Khususnya orang buat roti canai, roti payah. Ngerok. Buat roti panas, roti payah. Roti canai lah ni soho Soho di dalam TikTok lah. Roti canai tu lah. Roti canai apa je tu? Tak ingat dah. Ngah? Roti canai apa je tu? Jik roti canai apa nama ya? Tak ingat nama. Kita pun tak ingat. Dah ingat tak? Ada. Kau dah. Aku tak tengok. Ada. Nampak dia duduk kebar. Jadi kita masa galik juga tengok di sana. Kata tak? Kau kena tak? Dia panggil roti canai menadikkan pelanggan tak? Biasalah tak? Apa namanya? Bila di mata, tengok tak? Lalu tengok dah tak? Gitulah. Tapi tak mudah lupa lah Allah, astagfirullah. Dan jikalau memboleh akan dia bahawa memeliharakan daripada sekalipun ni goyoh pada tiada batas. Dan jikalau memboleh akan dia akal orang poso, memboleh bahawa pelihara, bahawa jaga akan diri, makna diri orang poso daripada nyok, daripada lalat, nyamuk, debu jalan raya, semua tak ni lah. Debu tepung kan itu. Tak apa. Jadi tak boleh. Walaupun dia boleh nak jaga ke apa dah. Pakai emas lah ke apa. Tapi dia pakai emas sebenar ni lemah. Nama sebenar ni dah. Lemah ke takut aduh. Tak sedap ke dah. Pakai emas tak sedap. Beda situ dah. Tapi kalau orang kesihatan ke apa, dia suruh pakai dah je dah. Pertama orang sesemua resdung ke apa ni. Dia suruh kita pakai emas lah. Tak siwi jadi jangkit kepada orang lain. Tak je tak? Gini. Dan tiada batal puasa dengan telai air liu. Sifat ada air liu yang suci daripada bercampur suatu. Air liu tu tak? Tak ada hak campur dengan gapo-gapo lah. Seperti hak kita duk telai sehari bulan Ramadan tu lah. Lepas pada gosok gigi dan congkel sunat. Tak? Sunat kita gosok. Sunat kita congkel. Dan tapi jangan kita congkelkan gigi saat ni dengan alat yang bukan untuk mencongkel atau mempusakoi ke apa lah. Tak? Macam ambil apa nama ni, kok celah-celah dinding, upih-upih kayu celah dinding, congkel. Tak boleh. Malaikat kita ambil, kita kisik. Malaikat buat alat penyongkel tak apa. Supaya juga kita ambil lidinnya. Alah ambil pakai cokeh lah. Alah ambil kita kisik buat penyokeh tu tak apa. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Buku Arab ada ayat. Dan lagi pula, dan tiada batal puasa, tiada batal ia puasa. Terlancar kau kita tu Dia tulis terlancar balik dah. Terlancar ke dalam runggonya puasa. Terlancar oleh air pakai berkomo kata. Kalau tak, air pakai berkomo je dah. Terlanjur. Terlanjur tak. Terlanjur dah. Terlanjur ke dalam runggonya seorang oleh air pakai berkomo. Bila ya komo. Glugi. Alhamdulillah. Atau air, atau balik pada air. Mana dan air yang dipakai basuh hidung. Ada tak? Koi pada tak batas jika tiada ia orang yang berkomo dan basuh hidung tadi
tiada ia mubalaghah pada keduanya, kedua berkoma dan basuh hidung tadi. Makna ia tak ada mubalaghah dak lah, dak. Dia buat biasalah. Patutnya termasuk. Hak ni tidak batal. Dan adalah terlancur itu pada satu daripada yang 3 kali sajalah. Maknanya dan maknanya adalah terlancur itu, mana terlancar air itu yang kata tidak batal saning pada satu daripada 3 kali itu sajalah. Mana kan? Hak komo 3, masa air ke hidung 3, lepas tu juga terlancar 1 dalam 3. Hak ni tak batal. Tapi kalau kita terlancar yang ke-4 batal lah. Sebab bukan mah telu. Habis di situ dah. Bish. Dan tiada pula batal puasa. Oh, hak ni sedap ni. Dengan tidur. Hak ni tak batal puasa dengan tidur. Bomolek dah yoyak tidur. Jadi pagi esok tidur panjang tak apa. Sebab pagi esok kita ada kerja. Jadi kita koyak lalu dah. Pagi esok lepas subuh tu dia mau tidur panjang lah. Pakai bangun ngaji zuhur lalu lah. Sebab pagi esok ni kita ada kerja. Kita ada kerja pagi esok. Sebab nak suruh demo tunggu pun takut tak tahu pukul berapa kelik jadi nyanyi ke demo juga. Pakai gini lah. Kita ambil kata naumus shaimi ibadatun. Tak tidur ke puasa ni ibadah. Tak. Wasum tuhu tasbihun. Dia pun tasbih. Tidur pun dia dah. Tak. Wa ibadatuhu mudha'afun. Ibadat pun ganda. Jalan dah tu ganda dah. Tak. Tidur banyak. Tak. Wa du'a'uhu mustajabun. Dan doa pun mustajab. Mana bila bangun Rabbana. Rabbana. Tak. Gitu dah. Esok ni ada kerja. Jadi kita tidur dulu lah buat demo tu. Betul tak? Tapi jangan tidur sampai orang-orang pergi kubur. Tu jangan. Panjang berdoa tu. Habis. Dan dia kata, tak batal. Dan jikalau ada ia tidur. Oh, jikalau ada ia tidur ni dah. Menghabiskan sekali hari. Hari puasa. Sekalipun orang juga tu Raya pada tiada batal. Allah, dia tidur dia. Sudah pada niat tu gak. Tidur. Mana? Bangun-bangun orang bengori. Ada gapo yang bukan puasa ni? Oh, tak apa juga dia kata weh. Tanya harai tak apa. Patut tinggal mayeh uzur. Gak ada kata man nama as-salati falyusalli idza zakara. Ni dia tak khabar kan. Gerak tak ada dah. Apa? Budak-budak pondok dulu ada lah dak. Sekarang ni tak ada dah. Hak jenis tidur lewat gapo dak. Anju belaka dah. Habis. Gi lagi. Tak batal lagi dak. Gapo pula. Dan tiada batal ia puasa dengan pitam. Apabila diingatnya, apabila khabar lah. Apabila ingatnya, mana apabila khabarnya orang yang pitah. Ingat tak lu? Di dalam siang hari. Ya payah sikit sebab ya kita ayo, okey? Tak, kalau kita kok pak kita ni rasa mungkin mudah sikit. Nah, gitu deh. Jika, ni goyah pada kata mana ni? Goyah pada ingat. Jika ada ia ingat ni lah, maknanya goyah pada ni lagi kira tak? Goyah pada tiada batal. Jika ada ia ingat sana lah. Dia deh. Satu lahzah sekalipun. Apa dah? Tak, sesaat nak ngori. Khabar. Tak apa dah, beres dah. Apabila telah peroleh, tapi kait ni tak? Kait pada kata tiada batal dengan sebab pitah. Apabila telah diperoleh niat di dalam waktunya, waktu niat. Malah lah. Ya dan niat dulu. Atau ya pitah. Faham? Dan tiada pula batal ia puasa dengan berpetik dan birabbikum. Tak? Dah. Tak? Jangan macam itu tak? Atau kelala saja tak? Jangan berpetik, jangan birabbikum, jangan tak?
Tak. Okey duk goyak. Hare makan keldai. Dia baca kitab jauh tak. Ngok klik Mesir tak. Marah orang Mesir lama tak. Dia kata hare makan keladi. Dia baca Jawi. Dia kata hare makan keladi. Orang pun tanya, "Ustaz, apa hare makan keladi? Pak kita duk golah dengan sebab dia gata." Dia kata tak. Agak dah dia kena ke je tak. Muka keladi dengan keldai tu. Dekat-dekat dah lah. Nasi ni hukumnya makruh dah. Tak. Berpetik dengan berbekam makruh. Berbekam gitu. Di orang yang luar. Tak. Dia tak masuk orang dalam. Berpetik ni dia orang dalam. Tu yang jadi makruh. Biasa tengok tak. Orang Cina dia petik atas dahi. Hello. Petik. Petik dah. Bukan bekal lah ke. Dia ada cara dia dah. Dia luruk. Dia buat. Cah. Dia tak ada makuk. Takut dia tengok. Tu betul. Tu dia panggil petik gitu. Tapi tu betul. Tapi rasa takut lah. Kalau bekal ni, dia tulis dia orang ni ya, kulit luar ni ya. Sebab dia darah kotor ni dia duk dia orang ni ya, orang luar. Di dalam ni dia bukan darah kotor. Abak dia petik tu dia jadi makruh. Tak. Kalau orang-orang zaman dulu tu, dia adalah cara dia buat jadi biru dia tulis. Tu tak. Rasa takut juga kita. Tak ada buat tak. Mungkin orang duk bahasa petik bekal ni dia tak rasa takut ni, kita rasa supaya kita duk bekal sama-sama. Betul tak? Kita mula-mula tengok bekal kan kita takut. Tak, sebab apa? Sebab orang ikut rumah dulu dia bekal dia tulis dengan pisah. Kalau ada, dia tulis dia buat sini dengan pisah cuku. Macam nampak gerung tak. Gerung. Ada setengah-setengah pula dia pegang golok. Tengok tu asal gerung dah kita. Golok besar. Itu yang mata golok dia pegang tu. Ada gitu. Golok. Tapi kalau ikut doktor apa dia tak wih lah. Golok ni. Tak. Dengan ni. Dengan mata ni. Tapi dengan mata ni dia kurang tubik darah dia. Kecil. Tapi dia tak sakit sangat dah tak. Benda duk buat tu lah. Tak. Ada apa lah. Bekal lah. Penguh duk bekal tu lah. Tak. Kita pun atas kepala, jaga-jaga, musim-musim panas. Boleh lah bekal tak. Lah. Kalau kita kira tu macam rasa tak sesuai. Macam tak sesuai. Boleh juga je kena unggah dulu. Unggah peluh panas darah kita cair tak. Barulah dia tubik mon. Sebab kalau sejuk beku ni, ekong pula bilik bekal. Darah tubik mari jadi bledor ya sebab dia tak panas. Beza kok dah beza dah. Kalau kita panas dengan tu sejuk. Ya. Sebab kita perhati tak. Masa bekal tu kita nyaku dulu lik belakang. Nyaku peluh. Bekal itu rasa darah pun tubik. Tu. Betul. Kalau tu jadi pasal darah tu tubik pun jadi slow. Kalau boleh panas-panas tubuh dulu lah. Dah tak. Bukan panas tu makna lain, sampai lah panas lain tak. Syahadat. Tiada sah puasa itu di dalam 2 hari raya lah. Tak sah deh. Benar Sabah dah tak ada orang nak puasa. Dan tiada pula sah puasa itu segala hari tasyrik yang 3. Tak ada bayar dah. Jikalau daripada qada ni goyah pada tiada sah. Jikalau daripada qada atau nazar sekalipun lah. Tak sudut qada, tak sudut nazar, buat rajin tak kena tepat lah. Dan tiada pula sah puasa hari Syok. Dah tak sah gerak. Hari Syok ni 30 Sya'ban. Dan pada segala hari nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban. Nisfu yang kedua tu hari yang ke-16 lah. Malaikat istisna pada tiada sah. Malaikat jika ada ia puasa pada nisfu tadi tu. Nisfu Sya'ban tadi tu lah.
nisfu yang kedua saat ni itulah. Mereka ada ia seorang puasa padanya pada nisfu yang kedua tu daripada fardu, tak apa. Hari yang ke-16 lah ke atas tu ia puasa. Demo kata nisfu yang kedua tu, tapi ia puasa qada. Tak apa. Fardu situ makna qada. Tak, ataupun kita kata nazar ke, logilah. Tak. Atau kena kebetulan adat baginya bagi seorang. Tak apa juga. Orang dia puasa senang Khamis ke? Tak apa. Atau dihubungkan. Atau dihubungkan puasanya puasa seorang. Tak boleh ada hubung. Dengan puasa suatu daripada nisfu yang pertama. Misal, seperti ia seorang puasa pada hari yang ke-15. Apa? 15 puasa, 16 dia boleh puasa lah. Deh. Nampak tak darab? Dan hari atas orang puasa itu umpama cium dan peluk akan isterinya. Cium, peluk isterinya hari, kait pada hari. Jika bergerak dengan demikian itu, demikian cium dan peluk, bergerak fa'il. Oleh syahwatnya lah, syahwat orang puasa. Wasa naik keinginan. Naik dah kalau kita cium dan peluk dengan isteri dah. Naik dah kata tak. Kita tengok wasa mate kita kau hari ni. Status dia kau. Status mate kau. Kita tengok. Facebook dia kau. Kita tengok wasa pun gambar orang puai kau ya tak? Gambar orang puai masuk tangan kau ni pakai ina tak. Payah tulis kan dah atas. Boleh kira gitu ayat ya tak. Bila lagi nak gini juga tak. Aduh sedap tak. Dia nampak super manis belakang orang ni kau dia tak. Boleh lah hari pertama tu tak. Yang kedua kena ngepek lah tak. Tak. Boleh tak apa tak. Dia suka mula-mula ni. Dan sunat baginya bagi seorang disegerakan berbuka puasa lah. Cepat-cepat lah tak. Pagi ni lah segera buat kita tak. Siapa rumah buka supik, cupoh sup pula tak. Segera doa tak. Bukan nak tengok kok kucing tak. Tengok sup tak ada separuh tak. Oh, rezeki hari ni separuh ada sup. Esok tak ada mana-mana lagi. Ada ke tak? Agak kali. Duit ada lagi. Kalau ada lagi boleh buat akal sih pula tak. Tak kena pergi cari kok sih. Goreng-goreng ke. Mudah-mudah. Tak. Tak. Dia katanya sunat berbuka dan takhirkan makan sahur lah. Tak? Lebih kurang 50 ayat lah. 50 ayat ni tak? Lebih kurang lah tak? 50 ayat juga. Dengan subuh kita tak lebih kurang 15 minit kau tak? 10 minit deh. Dan sunat pula disegerakan mandi daripada hadas besar dahulu daripada keluar fajar lah. Deh. Dan sunat keadaan berbuka ia seorang dengan tamah. Jika ada ia tamah kampung atasnya. Enggak kampung kau? Kampung ada tak? Mana ada kampung yang ada ali tak? Atas seorang. Dan jika tiada, maka atas suatu yang manis lah. Gapo suatu manis pak kita ni? Nekbat kau? Ikutlah, gapo tak? Jika ada suatu manis kampung atas seorang. Makna ada umuh yang ada lah. Paktai dia ada lah. Dan jika tiada, tak ada juga. Maka atas air lah ya tu. Air tawar, apa tak. Tapi pak kita lah ni, alhamdulillah lah. Wah kemur tu ada lah. Kau dah ada buat buka puasa. Dan sunat membanyakkan doa padanya pada Ramadan. Istimewa pula pada ketika berbuka. Lebih-lebih lagi ketika berbuka. Tapi bukan doa tu deh. Bukan doa Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu ni dia kena doa lepas makan. Belum tu kita nak doa apa doa lah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Kau Allah gilah. Ataupun Allahumma zawwijni zawjatan ukhra. Allah gilah. Ataupun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kau salamah doa musalamah. Tapi doa tu doa tu nanti makan minum dulu barulah Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doa deh. Dah. Dan sunat pula membanyakkan baca Quran lah. Sunat banyak baca Quran lah. Dah.
dan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Hanya cakap era udah 3 kali khotel puji dengan daun ni. Ada 3 kali khotel dak. Lah. Kita pun mungkin 10 hari tu kita tak baca balik paginya. Jawab Zuhur lah. Moga kita nak banyak sebelah. Baca-baca Quran gapo tu lah dak. Moga 10 awal 10 tengah ni kita duk sibuk ngaji kita dah. 10 hari tu kita nak banyak baca-baca Quran dia lah. Dak. Kena ada amal juga, tak boleh main ngaji saja ni. Ngaji pun amal juga, tapi tak sepenuh dak. Dan makruh bagi orang puasa itu supaya berpetik dan berbekeh. Dan mamuh umpama laban atau lubang zakar. Jangan baca zakat oleh kain tu. Laban atau lubang zakar. Mamuh getah. Makruh duk mamuh getah. Kunyak. Asal mamuh lah dak. Lepas kita banis pecah kelak kita tak ada rasa. Ada mamuh. Tak sah makruh. Dan rasa makan ni maknanya makruh kita merasakan makan ni. Mana kita mengkecap makan ni. Makruh lah deh. Kecap makan ni. Dan mubalaghah pada berkomo-komo makruh. Dan masuk ke hidung makruh. Dan cium isterinya seorang. Dan peluk akan isteri seorang. Kait pada hak makruh ni. Kait pada cium isteri dan peluk makruh. Jika tiada bergerak dengan keduanya cium dan peluk oleh syahwat lah. Apa tak? Saja wasa nak cium dah tak? Tak makruh. Dan wajib atau orang puasa itu fa'im. Oleh memelihara dirinya orang puasa. Memelihara takluk daripada segala keinginannya. Gapo kita ingin. Dah. Nyo duduk gitu tak? Segala keinginan ni. Dah. Sebab ya tak sunat kita pakai air bau sehari. Sebab air bau ni segala keinginan. Kita suka tak suka. Dia pakai air bau. Tak sunat dah. Sehari. Dah. Tak apa. Tak apa. Kalau kita tak ada waktu malas. Pakai bobo apa kita pakai bagi tak apa. Tak. Kalau kita nak pakai sehari tu tak sah. Begitu tak. Dan daripada mengupak-ngupak. Hak ni sunat kita baru. Hak ni bukan tak sunat tau lah. Wajib ni tak. Mengupak-ngupak. Ribah ni. Muka dosa besar tak. Dan daripada mengadu-ngadu. Mengacu-ngacu. Jadi golok mata dua. Tak. Atau berbatu api. Ya gila ni. Ya pelaga. Ya mari lah ni. Ya pelaga. Baloh orang dua ni. Tak. Payuh. Padahal kita tak ada apa-apa pun. Tak. Kita biasa ya. Tak. Mungkin kita duduk seposkala. Kita kayak dah. Tak kata. Kita tak ada sekat dah mau nak pergi ngaji dengan pia-pia. Ngajilah. Asalkan dia mau ngaji. Tak ada apa-apa. Tapi orang ni yang macam-macam. Nak pelaga gini. Dia balah ni. Kita ada. Masa kita tak ngajar. Luar nak pergi ngaji. Gilah. Kita tak ada sekat masalah orang nak mengaji ni. Tak. Tapi, orang nak pelaga tu, kita jangan dengar sudah. Kita jangan dengar. Tak. Jadi, dengar pun jangan berperuk. Awak tak tahu. Ada apa gitu ke. Dan daripada. Dan wajib kita pelihara juga daripada tiap-tiap perkataan lah. Kecek pe. Atau perbuatan yang jahat yang keji lah. Kecek huduh, kata huduh ke apa. Mana kita jaga belakang lebih-lebih lagi. Bulan Ramadan. Ada lagi kau? Panjang lagi. Panjang lagi. Ada dulu. Faslun bermula orang yang telah nyanyuk. Nyanyuk itu tulis gitu. Ini orang nyanyuk pula. Lagu mana teteh? Masalah. Poso dia. Nanti kita bahas. Malaysia pula tak. Jadi takat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ba'jir.